Nama saya Amir. Ini kawan kelas saya, Rahim dan Salim. Mereka kawan baik. Saya suka kawan dengan mereka. Tapi mak pesan, jangan kacau kawan. Tapi saya tak kacau pun. Saya cuma nak kawan dengan mereka. Mak kata, saya budak spesial. Autism. Autism? Ada horse lah. Peliklah dia tu. Tapi mereka tak faham saya. Sudahlah tu, Rahim, Salim, jangan gajo-gajo. 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 Gaduh-gaduh. Cikgu, kenapa dan Amir? Jangan kacau Amir ya. Dia tengah sedih. Mak ayahnya terlibat dalam kemalangan. Masih dirawat di hospital. Kesian Amir, jalan nak raya. Betul tu. Jom sama-sama doakan ibu bapa dia cepat sihat. Doa baik-baik pada bulan Ramadan kan. Allah pasti dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Janganlah sedih, ibu ayah Amir kan tak lama lagi sembuh. Minum ni. Sedap tau. Kan waktu raya ni kena gembira. Senang hati. Pandai pun. Autism bukan keanehan, tapi mereka melihat dunia dengan cara yang berbeza. Fahami mereka, terima mereka. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.